Kita paranormal. Tangkap hantu, jangan kasih lari. Kita paranormal. Dunia mistik, jadi saksi. Jerit malam, roh berkeliaran. Kita hadap tanpa keraguan. Tuhan nama kami datang. Seruan 44 lingkaran. Buka pintu alam gelap, roh terikat, jangan lepas. Seruan 44 lingkaran. Pintu. Alhamdulillah dah sampai JB geng. Tapi cuaca mendung lah luar. Macam nak hujan. Tadi perjalanan dekat highway pun hujan sekejap. Tadi bertolak check out dekat Melaka pukul 12 macam tu. Lepas tu pergi makan and so slow lah. Sampai ni dah pukul apa ni? Dah pukul 3.30 macam tu. Alhamdulillah. Ni tadi ni pergi settle kat untuk kunci apa apartment. Abang tu tengah serokok. Kita dekat R&F Service Apartment So tak tahu lagi malam ni abang nak explore dekat mana. Nantikan nanti naik atas, rest dulu, settlekan apa yang patut kan. So tengok nanti aktiviti malam macam mana. Puas hati geng. Ni Service Apartment R&F. Kita tim mendung kan, macam nak hujan lah Pak O. So kita stay dulu. Nanti kita lanjut lagi aktiviti malam geng. Ini bilik aku seorang. Okay, sambung malam sekarang aktiviti. Okay geng, ini dah sampai dekat lokasi untuk Abang Mos explore malam ni. Alhamdulillah hujan pun dah berhenti Tadi petang hujan lebat So sekarang dah pukul 10 lebih, kat 10.50. Jom abang dengan Kak Dini tengah set up. Lepas tu dia nak start live kan, bagi kumpul viewers dulu. So ni lah bangunan dia geng. Bangunan yang dah lama terbengkalai. Aku pun tak tahu apa bangunan ni. Nanti abang akan masuk dalam ni Tadi sampai-sampai ada juga explorer, ada JP rasanya. Dia dah datang sampai dulu sini. So nanti aku akan tunjuk sikit lah, sedikit sebanyak footage time abang live nanti bila dekat dalam. So korang nantikan nanti Kita lepak dulu, set up dulu. Okey, ni abang nak ajak masuk dalam. Cek dulu. Takut ada penghuni yang tak diundang. So apa-apa pun kita kena check safety dulu kan, sebelum masuk. So jom. Lampu. Okey, jom. Okey, daripada viewers Moon tempat ini dibina pada tahun 1996. Okey, dia siap pada tahun 1999. Dikatakan bangunan ini akan jadi yang terpanjang. Dianggarkan dalam 1 km. Dia dibuka pada tahun 2000 dan dia ditutup 2003. Cuma kata 3 tahun saja tempat ini beroperasi. So dalam masa 3 tahun tu dikatakan ekonomi yang menyebabkan bangunan ini ditutup. Dia orang tak dapat nak cover balik. So apa yang menarik dia, daripada tingkat 7 selepas tempat ni abandon, ada orang datang semua terjun ke bawah. Dia menamatkan riwayat ini daripada tingkat 7. So ada juga kejadian ada pengamal ilmu syirik ni datang ke sini menjalankan aktiviti dan menyerang aktiviti paranormal. So ada kes yang kat sini lah. Aaron yang kena. So kena jahitlah kepala dia. Jadi tak mudah geng nak explore. Jadi jangan fikir kita nak explore, kita nak main masuk je, tak boleh. Kena tahu background tempat dia macam mana. Kita tengok sekeliling juga. Dia macam slot-slot gitu dia kedai-kedai ni. Dia macam kedai-kedai. Mall kan? Ada, bukan kata tak ada apa barang tau, ada barang. Maksudnya macam ada sambutan ada sambutan nak masuk dah. Tapi heran kenapa 3 tahun saja beroperasi.
Oh, panjang memang ni. Itu sepatutnya ada sambungan tu. Yang sebelah Oh, yang piling tak siap pun tak siap. Oh, okey. Lebih kurang 1 kilometer. Dikatakan antara yang terpanjang lah di Asia. Ataupun Malaysia pada ketika itu. Oh. Tapi ada juga mitos mengatakan disebabkan mengganggu pemandangan Sultan. Wallahu a'lam. Istana Benar ataupun depan. tak. Sana tu istana. Ya, betul. Dia menghalang pemandangan istana. So mungkinlah Sultan murka katanya. So saya minta korang komen lah berkenaan dengan itu. So kita tak tahu, kita dengar saja. Yalah. So, Sebab kita korang sini kan. Kita korang sini. Tak tahu. So setiap orang ada pendapat dia masing-masing. Memang besar geng. Nampak oh. Nampak? Tu. Tengok tu. Besar. Abang pernah sampai atas explore bang? Apa dekat Food Court. Ni Oh. Food Court. Besar geng tempat dia. Ada orang baling-baling barang. Hmm. Yang paling seram tu dekat Food Court lah. Dengan ada satu apa nama? Hati kaca. So dia lah geng, footage sedikit sebanyak bangunan terbengkalai ni. Ini day first lah. Day first kita explore. Ya betul. Kita akan ada beberapa hari lagi. So korang nantikan nanti. So ni counter kot aku rasa. Kan? Counter. Sayang lah tak ada ke orang yang nak mengambil alih untuk projek ni ke apa ke. Sebab dia betul-betul tempat dia strategik tau. Kan? Ya. Kita tahu ada seseorang yang orang kaya. Ada yang mall tu yang dia orang kata ada mall yang sebelum ni abandoned. Sekarang dah buka dah. Kemayan City Kemayan City. Katanya dulu Betul. Kan pernah ada kisah yang orang singgah kata terang menderang kan, padahal tempat tu tak ada orang pun bergalai. sekarang dah open lah. Uish. Apa tu? So mana kata memang ada ni lah, ada kedai-kedai. Kira sebelah ni berfungsi lah tempat ni. So dia yang jadi abandoned tu mungkin orang tak datang pun. Bila orang tak datang disebabkan tu lah dia tak boleh nak cover. Tapi tak silap tahun 94 kan zaman kekuatan ekonomi kan time tu. 96 dia siap. 96 start projek, 99 siap. Oh, siap. 2000 buka. Okey. 2000 buka. Allah. Boleh mas. Boleh. 2000 buka, habis tu 2003 tutup. 3 tahun je. So nanti aku akan share kat korang sedikit banyak footage time abang live. Nanti link TikTok abang aku akan bagi kat description lah. So mana yang belum follow abang nanti korang boleh check kat description lah. Aku bagi link. So korang boleh follow up abang lah, ke mana-mana abang explore. Okay, nanti aku share sedikit banyak footage nanti. Tunggu abang live dulu. Laut terkadang kadang-kala ganas membangkitkan jerit dan terpaan memintas perjalanan asyik, tapi tidak ada stop kan dia. Abang kena biar dia selesai dulu. tetap mengalir. Abang kena biar dia selesai dulu. Perutnya air terpancar kilau dari jernih air terpecah. Jaga dari dingin air digerak alun dari lembut. Allah Akbar, Jol. Jol. Okey, Jol. Okey. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfar, Jol. Tengah. Istighfar. Istighfar. Kawal. Jangan biar dia kawal. Jangan biar dia kawal. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kurusya masyarajin. Tenang, Jol, tenang.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Tenang. Apa benda ni bang? Jul. Tenang, Jul. Tenang, Jul. Sosok putih? Apa nampak macam ada sosok putih? Kau kenapa, Jul? Kau okey tak? Ha? Okey tak? Berpeluh, Mat. Tu abang cakap. Dia ada energi, geng. Dia ada energi dekat buku-buku ni yang kita tak tahu yang mana satu buku. Saya baca apa? Hang baca apa? Hang baca buku tu lah. Buku apa? Tak tahu ni buku ni. Mana? Abang pun tak nak buka ni. Buku apa? Ni. Kau baca buku tadi dan berulang-ulang baca ni? Ha? Buku apa bang? Buku apa? Ni ah. Wih, lain macam weh. Jangan baca lagi. Ini macam mentera pun ada ni. Banyak ni. Alam? Ha. Alam dalam suara. Menyatu dalam... Jangan terus baca. Bisik semilai. Jangan terus baca. Ha? Jangan terus baca. Korang tengok ni, geng. Jangan terus baca, Jul. Sekejap, nampak macam ada benda kelibat hitam. Siapa kau? Astaghfirullahaladzim. Siapa? Apa nampak macam ada satu sosok hitam? Laju ke? Laju. Allah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha. Waj'alna min bayni aydihim sabda wa min khalfihim sada fashanahum fa hum la yubsirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allazi la ilaha illallah. Abang, jujur baca lagi. Ha? Oi! Dengar tak macam bunyi putus ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allazi la ilaha illallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Inna Allahu akbar. Subhanallah. Amin. Inna Allahu akbar. Subhanallah. Huish. Allah akbar. Huish. Masuk sana. Jul, tahu tak kenapa kat sini ada rasa aura dia, Jul? Sebab dalam buku ni, maybe geng ada buku-buku yang terdapat aura ataupun dia orang menggunakan jiwa mereka untuk mereka tulis. Ya bang, sepanjang saya kat sini bang, Ha. macam-macam saya pernah kena pasal buku ni bang. Faham? Banyak kali dah saya kena lempar sampai kepala saya pun kena bang. Uish. Ini aku banyak kali saya berlaku kat sini. Assalamualaikum. Kalau ada lagi, perjelaskan lagi apa yang kau boleh jelaskan. Nyatakan lagi apa yang kau boleh nyatakan.
Jangan kau bermain seperti anak kecil. Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan kau bermain seperti anak kecil. Allahu Akbar. Subhanallah. Hush. Bermain siap. Datang apa weh? Abang buka apa bang? Ah, Lama saya tak buka tempat ni bang. baru buka tadi 44 je. Lagi? Nampak tak? Ini yang abang maksudkan, geng. Ini yang abang maksudkan. Berkemungkinan ada cerita-cerita yang dia betul-betul cerita melalui jiwa dia korang. Mungkin ada dalam ni cerita-cerita yang cerita hantu ke whatever ke. Sebab penulis buku ni dia memang ada energi, geng. Dia ada energi. Dan buku ni masih lagi belum dibuka, geng. Allah Akbar. Subhanallah. Ada dulu bang, saya pernah jumpa satu buku. Okey. Buku tu macam buku mentera. Buku mentera. Saya Daripada dalam ni. Dengar. Bang. Dengar, weh. Woi. Woi. Astaghfirullahalazim. Saya pernah jumpa satu buku mentera bang. Ada lagi? Buku dia Awet Chun. Siapa pernah tengok gila? Ini kepada siapa-siapa yang kaki buku, geng, mesti kalau dia ni memang dia, ini adalah syurga bagi dia. Burung anda tu bukan ni. Ini bagi satu buku ni. Ada satu buku yang Nampak contoh ni, Jul. Ni salah satu. misteri garis. Lebih kurang macam ini. Tapi dia buku mentera bang. Faham. So ini antara energi yang ada dalam buku disebabkan penulis tersebut menggunakan orang panggil apa? Dia menggunakan jiwa dia untuk dia menulis. Hey. Astaghfirullahalazim. Boleh bawa balik tak? Abang Boleh je. boleh je, tapi datang sendiri lah. Datang sendiri. Saya tak nak ni. Okey. Tetamu lereng gunung. Ada ni, mesti akan ada. Allahu Akbar. Allah. Huish. Kenapa kau marah sangat ni? Allahu Akbar. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Dengar, weh. Dengar, weh. Allahu Akbar. Subhanallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ukrush ya masyarajin. Jelaskan lagi apa yang kau boleh jelaskan. Nyatakan lagi apa yang kau boleh nyatakan. Jangan kau bermain seperti anak kecil. Wujudkan sesuatu. Nyatakan sesuatu. Penjelaskan apa yang kau boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Penjelaskan apa yang kau boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Guys, buku-buku ni dah mula berterbangan, okay? Buku-buku ni dah mula berterbangan. Kalau kena ni sakit juga, okay? Kalau kena ni. Kalau buku tebal ni sakit bang. Ada ni, Jun. Mesti akan ada energi daripada dalam buku yang tak kena.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum. Aduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bang. Bang. Tenang. Bang dengar bang? Tenang. Rasa ke? Rasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Hadir. Jangan kau bermain seperti anak kecil. Subhanallah. Kita tak apa. Relax bang. Relax je. Layan je bang. Muncul. Kau tunjulkan diri kau. Bau ke? Ada satu bau yang tak biasa kita bau ke. Ini bau yang tak cantik ni, geng. Ini ada bau jahat, geng. Ada bau jahat, geng. Sekitar sini kita ada ops, geng. Rasa bang. Kita ada bau, ya, rasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Wahai penghuni yang berada di sini, ya qadamu roh, ya qadamu jasad. Allah. Weh. Qadamu roh, ya qadamu jasad. Allah. Weh. Apa tu? Buku. Woi, Jol. Ini buku tadi. Wih. Buku tadi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ini buku tadi. Subhanallah. Ini buku tadi. Astagfirullahaladzim. Ini buku tadi. La ilaha illallah Muhammad. Allah Akbar. Subhanallah. Macam mana buku ni boleh kat sini bang? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu Akbar. Hui. Subhanallah. Allahu Akbar. Hui. Hai! Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Kurus makan. Terangkat dari meja weh. Tenang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berdepan mata, geng. Depan mata. Hai! Allahu Akbar. Subhanallah. Oi! Sini. Dengar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim sabda wa min khalfihim sadda fa syadahum fa yubsirun. Wahai penghuni yang berada di sini, kau perjelaskan lagi, kau perlihatkan lagi. Mari. Bang. Daripada sini. Astagfirullahaladzim. Siapa weh? Astagfirullahaladzim. Bau ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum ibadillah salihin. Ya Allah, bau geng. Bau ni tak biasa geng. Bau tak biasa abang bau. Ni abang buka lampu dia terang juga ni geng. Tapi energi dia ada respon geng. Bismillah. Ya qadamu roh, ya qadamu jasad. Mari, kau perlihatkan diri kalian. Janganlah kau malu dengan wajah hodohmu. Waja'alna min baini aydihim sabda wa min khalfihim sadda fa syanahum fa yubsirun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Inna
Subhanallah. Allahu Akbar. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Inna Subhanallah. Allahu Akbar. Hui. Jom. Gerak sikit. Gerak sikit. jauh sikit. Hati-hati. Hui, beringgut man. Beringgut man. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Lazi la ilaha illallah. Waja'al. Allahu Akbar. Apa benda tu bang? Apa benda tu? Jom. Apa tu bang? Bang ni macam buku tadi bang. Allahu Akbar, subhanallah. Bang, Astaghfirullahaladzim. abang tegur dia. Abang tegur benda tu ke? Tak tahu. Abang tak tahu. Abang tegur ni buku ni bang. Allahu Akbar, subhanallah. Abang tegur buku. Dia. Dengar bang. Allahu Akbar, baca betul. Astagfirullahalazim. Dengar. Dengar, Wei. Weh, macam bunyi mentera. Bang? Lagi? Perjelaskan lagi, wahai bangsa jin. Perjelaskan lagi, wahai bang. Weh. Apa dia cakap ni? Abang tak dengar jelas ke? Abang tak dengar. Woi! Dengar, weh. Apa benda tu bang? Apa siapa ni? Dia suruh ambil buku tu. Ha? Jom, kau ambil je. Dia suruh kau ambil. Ambil buku apa? Ni! Oi, gila bang. Allahu Akbar. Badai laut kasih. Semua buku tak buka lagi, geng. Cuma yang ni, kenapa dia nak beria ni? Kita buka satu halaman lagi. Ada bunyi ni. Lantang suara Abirah di hadapan kemah sambil mengetuk pinggan sudu seperti memukul gendang. Hardi termenung di sepat. Jul, ada kelibat tu. Ada kelibat belah sana ke bang? Ada kelibat, Jul. Siapa penulis? Hasan Mutalib. Ha? Sama tu dia? Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allazi la ilaha illallah. Allah. Assalamualaikum. Jelaskan lagi. Munculkan lagi, nyatakan lagi. Jelaskan apa yang kau boleh jelaskan. Jangan kau Astaghfirullahalazim. Jelaskan apa yang kau boleh jelaskan. Jangan kau Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Siapa tu? Oi. Hai. Guys, betul lah geng. Perpustakaan ni ataupun kedai buku ni lain macam ni. Kedai buku ni lain macam. So kepada ulat-ulat buku so korang buku kebanyakannya tak tutup lagi. Tak buka lagi geng. Kebanyakannya buku-buku tak buka lagi. Salamun ala Sulaiman fil. Okey, kita nak menuju 400k. Kapan terus? Okey. Ada game bro. Ui, aku tak boleh. Allahu Akbar. Allah.
Allah. Woi. Astagfirullah. Lawan Eren. Ada boleh siapa yang boleh naik kat ambil air ke? Alamak, ada tak? Bukan lampu kita. Lampu kita. Lampu kita ke? Ya, lampu kita. Kita. Ya ke? Itu macam siapa tu? Woi bang. Tu siapa tu bang? Tenang. Woi! Tenang. Bang tu ke? Nek? Nenek tu ke? Nenek tu. Allah. Okey. Tak ada benda-benda ni dah lama. Aaron dah panggil dia lama. Maksudnya sebelum kita masuk tadi dia panggil. Bukan ini dia barang dia ikut dia dah lama. Bukan daripada sini lah. Kau cuba tanya viewers dia. Adakah benda ni sama? Nanti dia. Viewer Aaron ada tak? Selalu pernah jadi macam ni tak? Pernah jadi gini tak pasal nenek ni? Ha guys? Selalu. Aaron kau okey Aaron? Sekejap je. Selalu so mana kata benda ni memang protect dia. Dah lama dengan Protect Aaron dah lama? dah lama. Siapa yang belakang tadi tu? Dah tak ada. Dia ada lagi. Nek jangan ganggu lagi Nek. Dia ni macam kucing mat. Macam rimau pun ada. Ya. Suara dia kan? Ada lagi. Saya suluh boleh? Tak ada lagi. Dah tak ada apa-apa. Tak dia datang, dia masuk, dia keluar. Dia masuk, dia keluar. Okey. Mulut dia. Dia sirap. Mulut dia. Sorry. Kain tak je? Kain alamak. Ada. Ini ada lah. Macam ada benda macam benda yang terlalu tadi. Boleh? Kau okey tak? Macam ada benda terlalu. Kau boleh bangun tak? Oh ya Allah! Aaron! Oh, handphone aku. Cik baik. Aaron! Relax dulu. Sandal dulu. Hoi, Aaron! Sabar, Aaron! Aaron, sabar! Kawal. Hoi, Aaron, relax. Aaron, relax, Aaron. Hoi! Tenang. Kau punya apa ni? Hoi! Allah. Okey. Sabarlah, bro. Ada benda yang macam ni kot ni. Ya. Buat. Aaron ada penjaga Wak yang selalu ada dengan dia. Wak? Ya, tapi memang ada yang ada dengan. Woi, sini. Bang, janganlah panggil. Janganlah panggil dia lagi. Kau takut tu sebab tu dia rapat. Nampak? Ya, saya nampak dia tu. Merah weh. Jangan bang. Bang, jangan. Okay. Jangan panggil. Biar dia. Tapi sejarah keluar kita. Astaghfirullahalazim. Okay. Woi! Astaghfirullahalazim. Susul. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bawah dagu kau ada sirap lagi tu. Di sini. Okey, dah okey. Belakang belikat aku macam sakit tak? Bahu kau? Belakang belikat macam sakit. Tak apa. Boleh. Belikat macam sakit. Gerak. Dia boleh macam tu Ron. Apa nama Jul? Dia boleh in, dia boleh out. So kalau macam ada gangguan atau apa-apa, dia akan datang protect. Boleh berubatkan adik saya tak bagi. Oh ni adik awak, Erman. Jujur apa Aaron adik awak?
So apa-apa yang ganggu dia, benda tu akan protect dia. Okay. Kami jaga dia. Okay, dah, sudah. Okay. Ada dua yang kat situ. Mana? Sini. Seolah macam kita tengah ketawa. Dia ketawa lah dia tengok kau. Mana barang kau? Dia ketawa lah tengok kau depan ni. Hei, sini kau. Yang tadi 3 orang tu dah turun belum? Ada lain ke? Ada bunyi tu. Ada orang lain ke dalam ni? Tadi kan ada yang masa kita naik tu 3 orang tu. Ha? Ada orang lain ke kat sini? Tak tahu, kata Sebab apa tadi macam sabar. Sabar tau. Hoi. Bodoh memang tu. Cakap apa ni tempat dia? Kau ambil sekali. Allahu Akbar. Betul kan? Ruang. Depan atas tu. Abang nampak macam benda atas tu. Astaghfirullahalazim bang. Dengar bang. Eren kau dengar Eren? Oi, meremang man. Semua. Abang nak naik atas lah. Oh. Guys, patutlah keras sangat tempat ni weh. Ni. Nampak tak? Makna kata memang tempat ni ada orang yang Crack. So that's why dia orang nampak. Tak guys, ini macam ada ritual yang datang untuk memberi makan ke whatever ke. So abang rasa dia orang tak sempurna lagi. Dan tak sempurnakan dengan tepat ataupun betul-betul. Banyak yang bertaburan ni. Banyak ni bertaburan. Sini sembahyang. Ya Allah Akbar Subhanallah. Allahu Akbar Subhanallah. Allahu Akbar Subhanallah. Kertas apa tu? Ni kertas Cina. Ada Chinese. Ni kertas Chinese yang memberi kewangan kepada pihak sana. Wallahualam. Siapa-siapa yang ada yang berbangsa Cina boleh explain dekat kita. Dia dah dapat ni kita ni. Dia dah dapat ni kita. InsyaAllah macam ni jap. Kau kat sedih kah? Burn paper only the hardest thing for the person who not around anymore. Yes. Lebih kurang macam tu korang. Lebih kurang macam tu. Allahu Akbar Subhanallah. Okay guys, sampai-sampai tu geng. Sampai-sampai tu. Try. Kita nak cakap korang Tapi kau jangan masuk Ren. Jangan biar dia kontrol Ron. Kawal. Kau boleh kontrol dia. Abang tahu kau boleh kontrol dia. Tak, bila guys dia macam ni. Apabila that's why kita jangan ada apa-apa yang benda yang ada dengan kita. Disebabkan macam ni geng. Apabila benda yang wujud dekat sini, dia akan protect geng. Kalau tak berkoyak mat, Aaron kena buat sesuatu.
apabila ada yang datang untuk mengganggu kepada dia akan protect Aaron, dan Aaron ni akan kena korang. Dan teruk geng, siapa-siapa yang takkan boleh handle memang teruk geng, silap dia boleh terjun geng. Ini cerita yang abang cerita yang pernah wujud ataupun pernah berlaku geng. Dan kita janganlah mendamping ke whatever ke dengan benda ni, kecuali dia tak ada apa efek dengan kita. Yang macam ni agak berbahaya geng. Yang macam ni agak berbahaya. Dia membahayakan diri dia sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan benda dia dah lama, dia akan lagi lagi problem. Dah lama lagi problem. Okay, that's why kita nak tolak dia keluar pun tak boleh. Disebabkan apa? Disebabkan ini memang yang Aaron yang memanggil. Okay, Aaron yang memanggil dia. So ini memang bahaya. Benda macam ni jangan kita buat lagi. Ini salah satu contoh. Dia agak membayang. Dia panggil Aaron panggil. Tapi kalau dia boleh kawal tak ada masalah lah. Kalau dia boleh kawal tak ada masalah. Dia macam ni dia. Kalau macam pergi ke tempat-tempat yang betul-betul ada fighter, dia akan protect Aaron. Dia akan protect Aaron dan dia akan insert dekat dalam badan Aaron. Dia akan insert untuk buat sesuatu lah, protect untuk diri Aaron. Contohnya berlawan ke whatever ke. Tapi ini bahayalah. Ini bahaya. Sebab dia kena apa? Benda yang berlaan contohnya kan. Dengan benda-benda yang luar yang betul-betul yang power ataupun dalam hutan yang betul-betul liar punya. Abang risau Aaron akan kena. Abang Aaron dah masuk dalam tak apa. Kita pantau daripada luar. Kita pantau. Yang sakit badan sendiri. Ya, dia macam ni geng. Abang tim-tim paranormal banyak macam tu geng. Bukan banyak macam mana. Dia adalah sesuatu geng Ada sesuatu yang untuk protect. Bukan kata dia geng. Bukan kata dia. Kita pun sama geng. Kita pun sama. Tapi kita macam kita kena percaya pada Allah saja geng. Abang tak berkomunikasi dengan benda tu. Abang tak berkomunikasi dengan benda tu. Radhi, guna bahasa Indonesia lah. Tak boleh bang. Saya bukan Indonesia. Saya Malaysia. Saya Malaysia. Kena ikut hang pula. Salam daripada Indonesia. Waalaikumsalam. So kalau nak tengok live daripada Malaysia, kena belajar bahasa Malaysia. Okay? Kena belajar bahasa Malaysia. Dah pukul 3 geng. Abang masih dekat dalam. Macam korang tengok tadi, yang aku ada share beberapa footage live abang kan. So abang kat dalam ni masih explore lagi. Ada beberapa halangan lah kat atas. So aku tak tahu macam mana nak rescue pun. Tak tahu abang kat belah mana. So kita orang lepak base je kat sini. Ada Ipin datang lepak sini dengan kita orang. So sekejap lagi lah tunggu abang turun. Tadi tengah lepak-lepak, tiba-tiba bunyi berdentum. Rupanya accident lah geng. Ini aku cakap korang, motor accident. Tak tahulah macam mana owner ni bawa motor boleh accident pula. Korang tengok lah. Nak kata kereta langgar tak, jatuh sendiri. Tadi dia cakap dia baru balik kerja daripada Singapura. Dia langgar divider depan tu. Rasa macam total loss ke, macam brake dia jam ke, tak pasti lah kan. Allahualam. Terpelanting member lah. Tapi dah settle lah. Ni rider pun dah pergi hantar hospital. Kita orang sempat tolong. Aku lepak kat habis tadi. Abang Mus yang nampak depan mata. Sebab Abang Mus lepak ujung tadi dengan member dia berbual. Abang Mus nampak dia melambung. Aku kat sini tadi dengar bunyi benda tu jatuh, macam motor berserit kan. Berlari dia tengok. So tak sempat rakam lah sebab tengah panik. Fikir rider kan. Okay, lepak dulu geng. Assalamualaikum geng. Dah pukul 4 petang. Tadi kita orang memang fokus pasal misi sumut kan, hantar bekalan ke Gaza tu. So aku tak ada buat konten. Ni pukul 4 ni kita orang nak pergi JT nak pergi beli tiket, nak check tiket pukul berapa yang available. Kalau boleh pagi lah. Macam abang cakap, boleh kita nak gerak ke Batam pagi. So ni baru turun ni, saja usah-usah tempat ni. Survey Pak Mon tengok swimming pool kan. Tu Singapore korang boleh perasan tempat tu, checkpoint Singapore. Itu dia checkpoint Singapore. Nyeberang je. Hujan geng. Suara Arab dekat Batam tak hujan lah kan. Betul-betul nak enjoy the moment dekat Batam.
Ni nak pergi JT dekat waterfront tu, Berjaya Waterfront. Nak pergi check tiket. So guys, kita bersantai-santai kita. Hmm. So insyaAllah kita akan meneruskan perjalanan kita ke Batam. Ke Batam. Ya. Yeah. Kita dalam mission nak cari tiket ke sana. So insyaAllah nantikan persiapan kita. Dan semoga kat sana cuaca okey abang Amin. Besar agak dalam swimming pool ni. Right. Hello bro. This way can cross another building. Okay, thank you. Dah lama tak mandi swimming pool ni. Nak mandi pantai. Okay gang, kita jumpa kejap lagi gang. Tengah tunggu kat sini jap. Okay, kita nak beli tiket gang. Ni dah sampai dekat Berjaya Waterfront. So sampai Berjaya Waterfront ni kau akan nampak ni signboard tu. Tu ferry terminal level 2. So dekat atas nak beli tiket. Macam sunyi je shopping komplek dia. Sunyi lah. Oh, ke sini. Tu. Oh, Batam Dolphin. So ni timing dia geng. Pukul 9 pagi. Harbour Bay. Harbour Bay. Kita kan pergi Harbour Bay. Kita pergi Batam Center. Ni Harbour Bay. Sekejap aku pergi check tiket dulu geng. Ni ada banyak company ferry kita boleh check tengok. Aku pergi check dulu. Okey, baru dapat info tiket kena beli walk in geng. Dia tak boleh beli awal. So tak nak besok baru kita orang beli tiket dah. Jadi jadual ferry setiap jam ada. Paling awal 7.30 pagi, pukul 8, lepas tu pukul 9, pukul 10.30. So nanti decide dengan abang kita nak gerak pukul apa. Sebab geng-geng Singapura diorang gerak awal pukul 8 pagi. So ni kita orang nak pergi cari makan dulu lah. So apa yang kita orang tahu, nak pergi Batam tak boleh beli tiket awal, kena beli tiket walk in terus. Okay geng, Assalamualaikum. Ni jam dah pukul 10 pukul 10. Tadi balik pada tempat beli tiket ferry tu tak dapat beli kan. Kita pergi makan, terus balik homestay, rehat-rehat apa semua. Ni kita baru sampai lokasi kedua untuk Abang Amos Para. Ni kawasan macam sekolah pun ada. Tak tahu tempat apa tapi dah lama terbengkalai Maaf kalau nampak ada blur sikit kan sebab terlalu gelap. Ini pun aku pakai lampu flash Ni aku pun tak tahu kat area mana. Kau boleh nampak tak ujung tu? Ujung tu. Itu macam sekolah. So ni abang collab dengan Abang Aaron. Kita baru sampai. Ni abang tengah set up alat dia. Sambil tu nanti abang nak live dulu, nak tarik viewers dan kumpul viewers dulu dalam 1-2 jam. Lepas tu abang akan start explore Cuaca pun macam mendung pun ada geng. So harap malam ni tak hujan lah. Sebab malam ni last abang explore kat JB. Dan besok kita nak gerak ke Batam dah. Mungkin tengok tengah hari ke. Sebab tadi abang bincang mungkin tengah hari lah. Sebab balik daripada ni mesti barai kan. Nak rest dulu, cukupkan tenaga. Rasa macam sekolah kan. Sekolah ni rasanya sekolah lama kan.
Okay geng, lepak dulu. Nanti aku akan kongsi sedikit dekat korang footage time abang live dekat dalam Okay, abang ajak explore dalam. Kita pergi check it out dulu geng, sebelum start explore. Assalamualaikum. Ni tempat apa bang lu bang? Sekolah ni. Sekolah. Kita tanya apa buat dia. Jom. Ni dewan ni. Ron, apa kita tempat ni? Dekat? Balik keluar sini. Pisah tu kan. Dia tak boleh dia pisah. Ada pisahkan. Kalau bagian sekap belakang. Ni dewan je dia tepi ni belakang dalam lagi. Oh. So ni sekolah dan dah ditinggalkan. Yalah. Pengalaman abang sendiri pun banyak tempat sekolah abang dah explore pun banyak hal Banyak-banyak orang pun kalau dekat sekolah ni dah. tandas. Assalamualaikum. Hati-hati. Oh iyalah. Dia sambung-sambung. Seni reka. Ini bilik lukisan kabel pun dah kena kopak. So geng, nanti kita lanjut lagi. Aku akan share sedikit banyak footage live abang itulah. Tadi abang Aaron cakap sekolah. Macam sekolah vocational situ bang. Oh mancang. Sebelah kiri. Lorong ni sebelah kiri. Ada orang tengah berdiri tu. Tak perasan. So sebelum buat aktiviti memang nak kena check dulu tempat. Sebab bukan apa, kita takut binatang dan benda lain. Contoh manusia. Binatang tak rasa lagi, manusia tu. Itu yang bahaya. Okay geng, nanti aku share footage Abang Mus time live sedikit banyak. Kalau korang nak tengok penuh, korang kena ni lah, join Abang Mus punya live. Nanti aku share link dekat description. Korang follow lah akaun Abang Mus. Kita tim paranormal. Lepak lu. Lalu dia nampak satu orang sedang mencuci kawasan tersebut.
ataupun cuci meja untuk di kantin tersebut, dan tanpa kaki korang, tanpa kaki. Okey, apa-apa pun kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Nabi junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad baginda Rasulullah kita, dan orang yang pergi dahulu sebelum kita, geng. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau pemudahkanlah segala urusan pejuang-pejuang yang berada di operasi Sumut, ya Allah. Ya Allah, Kau bebaskanlah mereka dengan semuanya dalam keadaan baik, ya Allah. Ya Allah, Kau lepaskanlah mereka ke bumi Gaza, ya Allah. Kau kuatkanlah saudara-saudara kami yang berada di bumi Gaza, ya Allah. Ya Allah, Kau teruskanlah bagi kekuatan kepada tentera-tentera mujahidin yang terus berjuang untuk mendapatkan kebebasan bumi Gaza, ya Allah. Ya Allah, Kau murahkanlah rezeki sahabat-sahabat yang ada dalam ni, ya Allah. Ya Allah, Kau ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, Kau cabutkanlah segala penyakit yang ada dalam tubuh badan kami ni, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Walaupun kita bekerja, geng, walaupun kita ni, tetapi kepala otak saya, geng, daripada pagi tadi, geng, saya tengah tadi buat liputan tadi dalam, taklah ramai, dalam 4,000 saya menggunakan ekor mosquito tadi. Dalam 5,000, 6,000 orang sedang memantau. So saya dapat menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, geng, waktu kapal terakhir Ustaz Zainal bersama dengan Ustaz Mat Kecil didatangi ketika waktu dia orang makan. Waktu ketika itu dia orang makan lempeng, kot tak salah saya. Dia orang tengah berjamah, tiba-tiba dalam keadaan gelang kabut dia orang diserang 4 kapal korang. 4 kapal yang sangat-sangat laju, dan ucapan terakhir daripada Ustaz Zainal, dia mengatakan ini mungkin kali terakhir dia dapat bersiaran bersama dengan kita, lalu hilang daripada radar. Ada 9 bot bang baru bergerak ke misi bantuan kedua. Doakan dia orang sampai Gaza, amin. Guys, dia macam ni korang, dia orang memang dah target untuk kena tangkap apa semua. Ini memang dalam radar dia orang sebenarnya. Betul. Tetapi apa yang dia orang nak cuba sampaikan sekarang ni, kira dia orang nak mata dunia dapat memerhati. Dan alhamdulillah saya dapat maklumatnya daripada Itali, daripada Rom sekarang tengah buat demonstrasi untuk kebebasan bumi Palestin. So saya tak boleh nak sebut secara detail, geng, sebab saya takut saya punya akaun hilang daripada radar. Apa yang saya cuba sampaikan setakat ni, orang-orang dah mula tengok, world, semua dunia dah mula tengok apa yang berlaku, kekejaman Israel tu. So sama-samalah kita doakan mereka, geng. Sama-sama kita doakan. Ini baru permulaan, geng. Sumut adalah baru permulaan. Okey, kita anggap itu adalah salah satu permulaan, geng. Okey, sekarang kita sebagai rakan-rakan yang ada dalam ni, saya minta korang apa saja keratan berkenaan dengan operasi ataupun mission ini, korang tolong repost, geng. Mana tahu, geng, salah seorang daripada korang akan naik FYP dan dapat tengok, geng. Korea pun dah pergi, geng. Korea pun dah attack, Korea pun dah bagi signal. So korang pun lebih maklum abang rasa. Okey, Turki respon. So ini semua negara-negara kuat dah, geng. Okey, Jujul, abang serahkan kepada Jujul. What is going on right here? Ada tak? Ada kata? Tak, apa kena-mengena kata dengan cerita kita? Tak ada kena. Okey, tak ada kena. Apa tentang kisah tempat ni? Ya, betul. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Jujul Al-Fuyul bin Handsome. Hari ini kita akan explore di salah satu college yang mengisahkan tentang yang dulunya adalah sekolah tahfiz, guys. Ini dulunya adalah sekolah tahfiz. Oh, tahfiz, Ya, betul. Sekolah tahfiz yang mempunyai ajaran sesat. Oh. Okey. Dan apabila didapati ajaran sesatnya berlaku, maka tempat ini terpaksa ditutup dan diambil alih kepada Kolej YPJ. Okey, setelah Kolej YPJ telah memegang tempat ini, tahta kepemimpinan tempat ini, maka berlakunya satu tragedi. Wow. Tragedi yang tak disangka-sangkakan oleh pelajar-pelajar Kolej YPJ ini. Okey. Yang di mana mereka semua
kebanyakan hampir 70% Okey. pelajar kena histeria serentak. Faham. Nah, dia kena histeria serentak dan hingga menyebabkan kolej ini terpaksa dipindahkan. Wow. Dipindahkan di mana saya lupa, tapi memang dah dipindahkan lah. Dipindahkan ke tempat lain. So itulah kisah tempat ini. Dan pernah berlakunya tentang misteri kat sini, iaitu penampakan budak kecil. Dan kedua, apa nama dia bang? Tak tahu. Penampakan Pontianak berwarna merah. Wow. Berterbangan. Bukan kat bawah, bukan landed, tapi berterbangan di atas. Okey. So InsyaAllah kita akan cuba eksplorasi yang tak boleh angkat di kawasan ini. InsyaAllah. So kita try. Mana ni? KL. Aizah, terima kasih Aizah. Thank you. Thank you. KL Limon. Okay. Assalamualaikum. So korang yang mana je teruskan. Assalamualaikum ibadillahi salihin, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wahai penghuni-penghuni yang berada di sini, aku datang dari jauh. Aku datang berpenuh rintangan. Marilah engkau. Mari pertunjukkan akan diri kalian. Mari pertunjukkan siapa diri kalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oh, wow. What is that? Something not right here. Something go no right. This is a lilian, guys. Oh, you want to play? Come. Oh my god. Dia ada lampu hijau je. Sebab abang nampak macam sirap ni. Tak apa. Ya, apa padam ni, kau padam lampu. Bismillah, kejap Boleh je. Kita main permainan. Ya kadamu roh. Ya kadamu jasad. Kau perlihatkan akan diri kalian, janganlah kau malu dengan wajah huduhmu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ukrusya masyarajin. Kau perlihatkan diri. Mari kemari. Kau perhatikan ni, geng. Kau perhatikan cermin tu, geng. Perhatikan cermin tu. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Assalamun qaulan min rabbir rahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu. Bang. Weh. Hoi. Jul, kau tengok Jul kat belakang tu. Sana. Ada kabus tu? Ada tak? Sekali lagi. Jatuh ke? Aduh. Jatuh ke? Sumpah. Tak tahu. Cuba sekali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kasihnya abang seru. Cuba abang try seru apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Sulaiman. Siapa tu? Siapa tu? Oi, Ada orang ke? siapa-siapa ke? Ada siapa-siapa kat situ? Assalamualaikum. Apa benda dia? Arjun. Woi, melambung man. Yang ni pun tak ada. Langsung tak ada semua. Tak ada, yang ni pun tak ada. Yang ni pun tak ada. Baru tadi ada kan? Ya. Cuk, abang kurik-kurik tadi tak ada. Cik tu. Hey. Cik tu. Hey. Oi. Lagi. Jatuh kat bawah kat boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi. Assalamualaikum ala Sulaiman fil alamin. Assalamualaikum ala Sulaiman fil alamin. Salamun qawlan min rabbih. Apa depan tingkap tu Jual? Oi. Siapa? Kalau ada orang bagi tahu. Allahu Akbar. Kalau ada orang bagi tahu. Allahu Akbar. Ni kau orang ni, Bang. Ni bukan. Ni kau orang. Huish. Bukan ni kau. Siapa tu? Assalamualaikum ala Sulaiman fil alamin. Halo? Ada kepala kat pintu kaca, ya. Wih. Hello? Siapa? Oi. Hello? Cuy, belakang ni apa? Ha? Dengar. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فشيناهم فهم لا يبصرون اللهم صل على سيدنا محمد Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bibet, terima kasih bang, thank you. Teruskan geng, kita nak spam donat geng, kita nak spam donat. Mari kemari. Kau perwujudkan akan diri kalian, janganlah kau malu dengan wajah bodohmu. Jangan kau bermain seperti anak kecil. Wujudkan apa yang kau boleh wujudkan. Aku tahu kau ada di sini. Nyatakan. Astaghfirullahaladzim. Nyatakan. Astaghfirullahaladzim. Jul. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min bayni aydihim sabda wa min khalfihim saddan fashaynahum fahum la yubsirun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam. Bang. Rabbir Salam. Bang. Berhasil tadi kan? Lagi. Kau perjelaskan lagi wahai bangsa jin. Innahu min Sulaiman wa innahu.
Innahu min Sulaiman wa innahu. Ini antara college dia lah geng. Ini mungkin kelas kot. Kelas dia kita tak boleh masuk lah geng. Sebab banyak bumbung-bumbung dah terbongkang. Bumbung-bumbung semua dah terkopak ataupun terpecah. So ini mungkin bangunan lama. Mungkin bangunan lama. Apa pula ni? Ini Cina main ni Jol. Cina? Semayang hantu kot. Ya betul. Entah. Okey, jom. Assalamualaikum Sulaiman bin Alamin. Okey, jom. Sekejap baru saya ulurkan balik lampu. Kumpul semangat jom. Alright, jom. Let's go. Alright, sambil-sambil tu kita jalankan, kita pergi ke donatan geng Sambil-sambil tu tolong share. Teruskan semangat, insyaAllah. Terima kasih korang. Semayang tu Kuring donat ni. korang mungkin boleh nampak ini building dia. Dia punya checkpoint dia. Boleh tertinggi dekat JB. Dekat JB. Terima kasih Karul. Allah Akbar. Tadi Jul, waktu abang jalan, abang nampak macam ada orang datang ke sini membuang ayam. Bangkai ayam. Ada lagi. Ada tu? Nampak dia orang letak dalam plastik. Nampak tu? Bau lagi tak? Lama dah. Hari tu saya ada lagi. Ni yang baru ni sini. Baru. Ini punca saya. Ada yang datang menjamu ni. Ada yang datang menjamu. Objek-objek yang berada di sini. Wallahualam. Tapi itu yang kita dapat rasa lah. Itu yang kita dapat rasa. Mereka ada orang sama yang dekat sini. Satu hari. Okey, jom kita masuk. Allahu Akbar. Tempat ni keras Abang Muar, hati-hati. Baik geng, sampai-sampai tu geng, kita jangan kosongkan skrin korang Kita jangan kosongkan skrin, InsyaAllah. Allah Akbar. Suara tu cakap balik. Assalamualaikum. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kelawar. Oi. Mendengar bang? Ambil kat siapa? Apa? Awak dengar tak? Dengar apa? Saya dipanggil. Macam ada suara orang ni. Hello? Geng, korang dengar geng? Ada orang ke? Abang rasa kita terakhir ni. Ada suara? Ada suara tadi. Saya dengar tadi bang. Dia cakap balik. Assalamualaikum. Kalau Astagfirullahaladzim. Bang. Ya. Abang dengar tak? Dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penjaga yang dijamu ni, Wallahualam ya, Wallahualam. Wallahualam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jom.
Unit account. Macam mana nak naik je? Ha? Tangga tu tak best. Tak best. Okey, jom. Tangga sana tu belah sana kena best. Okey. Dia jalan dulu. So kebanyakannya kejadian histeria geng, hampir 70% menurut jujur punya penceritaan, hampir 70% pelajar dekat sini mengalami histeria. Wahai penghuni-penghuni yang berada di sini, lagi Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah. Siapa? Tengah macam ada ucap kahwin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, macam bunyi cakar, geng. Hello? Ada orang ke, Jul? Oi. Tak tahu. Bunyi macam depan ni. Okey, jom. Kita naik, jom. Kita naik dulu. Sekejap orang saya terpaksa kena tengok bawah kejap. Sakut risau tali pinggang ni. Astaghfirullahalazim. Setakat bunyi-bunyi tak payah cakap dengan diorang. Oi, setakat bunyi-bunyi tak payah. Pergi tunjuk dekat the dawn. Okey. Okey. Pintu tu. Okey. Pintu tu saya pernah nampak satu kelibat hitam. Satu kelibat hitam. Satu kelibat hitam yang melintas kat situ. Actually ni apa? Ni tempat belajar Ini kuliah. 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 So dia orang duduk atas bawah ni ke? Takkan dia orang bersila kot? Kat sini cuma ada kursi dulu. Oh, bawah ni kursi dulu. Ada kursi apa semua. So Tapi ni bilik kuliah yang pertama. Dia ada 3 bilik kuliah besar. faham. Ni dia punya screen, maybe mungkin dia punya screen. Projector. So Ini tak saya dulu lagi lah. kursi macam wayang tu. Dulu kursi ada dan meja panjang. Hello? Oi. Dengar. Dengar macam ketukan daripada sini. Hello? Dengar. 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 Ada orang depan muka dia ketui. Dengar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah. Okey guys, yang mana bermasuk boleh teruskan tapping-tapping kita nak try menuju ke 300k. Teruskan tapping-tapping, teruskan semangat insya-Allah. Dia ketuk pintu minta izin masuk kelas. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, ni dah berapa ya? 3 sampai 6. Dah pukul dekat 4. Abang baru settle explore alam. So dalam kau tengok
beberapa footage yang aku share tu, itu sedikit banyak footage yang aku rakam sewaktu abang explore. Sebenarnya settle lah, bagi abang rest dulu dalam 10-12 minit. Lepas tu kita gerak. So besok tinggal kita nak siap-siap packing barang dan kita akan berangkat ke Batam geng, insyaAllah. Semoga mudahkan segala urusan. Alhamdulillah geng walaupun mendung, tak ada bintang, tapi tak hujan Alhamdulillah. Okey geng, kita jumpa besok untuk aktiviti seterusnya. Assalamualaikum. Peace.